Alright, sudah record. So, buku yang ketiga. Buka dulu plastik dia. Buka kena buka dulu supaya tak rosak. Okay, sampah nanti kita buang. So ni, nampak? Ni adalah buku dia. Ni buku yang aku tulis puisi. Ni buku first. Ni buku kedua. Sekarang kita dah masuk buku yang ketiga. So aku nak maintain nak guna buku yang sama. Oh, style. Tapi yang paling style, dua buku ni tengah-tengah dia dah ada part warna hitam lah. So kau boleh guna pen warna putih, warna hitam. Dia punya muka dia macam ni, hitam kan. So lawa. Tapi yang ini aku yang ada warna hitam. Lupa dia warna coklat. Lawa tu warna coklat pun. Not bad lah. Tapi kalau ink warna putih aku tak tahu ada ni ke tak. Dia timbul ke tak. Tak apa, kita boleh try. So aku pun dah lama tak tulis puisi dekat buku sebab aku tunggu. Aku cari buku ni dekat DIY tak ada tu. Banyak gila tak ada. Lala aku beli Shopee je lah online. Aku ni tak suka nak beli benda-benda kecil. Beli online pasal nak tunggu, aku tak minat. Tapi nak buat macam mana? Kita mencari tak ada. Lalas beli online, so kita boleh teruskan menulis puisi. Volume yang ketiga, edisi yang ketiga. Alamak, aku tak sangka dah buku yang ketiga. So buku yang kedua ni pun last aku tulis 15 April. So aku dah ada puisi yang aku tulis kat iPad. Ada dalam 2 aku rasa yang aku tak tulis kat buku sebab dah habis kan. Tapi kan lagi advantage kalau aku pandai melukis. Sebab bila aku tulis puisi, sebelah ni kosong kan. So kalau pandai melukis, lukis sikit-sikit, and so bagi ada visual sikit, lagi menarik kan. So that's why aku tengah belajar melukis juga sebenarnya. Tapi ada hari aku tak melukis lah. Sebab bila benda-benda yang berkaitan dengan seni ni, kau kena ada masa untuk kau luangkan. Ada masa untuk kau luangkan dengan seni tu. Lukis ke, menulis ke. Sebab kau nak cepat adapt, nak cepat belajar kan. Kalau kau ada masa dalam 3 bulan 3-4 kali je, dia susah sikit lah nak mahir. So doakan aku supaya aku dapat menulis dengan lebih baik lepas ni. Supaya aku dapat, bila tulis tu tak adalah nak kena liquid ke, nak kena ada correction ke kan. So happy kan sebenarnya. Sebab aku sebenarnya aku ingatkan warna hijau, rupanya warna coklat. Sebab dia ada warna hijau. Yang ni warna hitam. First buku aku warna hitam. Ni aku rasa warna kelabu kot. Aku tak pasti ni warna kelabu ke warna hijau ke. Rupa dah macam tak ada rupa. Tapi belakang tu macam hijau, tapi ni depan tu macam kelabu. So yang ni coklat. Tada. So boleh start nulis. Nanti aku share dekat, macam biasa lah, story aku nak share kat mana ni. Okay, walau